Kalau kita tengok brand lain, seluruh dunia lah, tak ada set yang datang komplit. Bro, nak tanya sikit. Bro. Okay. Bro, saya actually dalam market. Saya tengah buat survey sikit lah untuk nak beli suspension untuk saya punya 4x4. Tapi belum beli lagi lah. Masih dalam perbincangan lagi. Boleh bagi saya a little bit info on Allman Emu Nitro Charger ni? 3 perkara kenapa perlu beli Allman Emu. Yang pertama adalah design, ALB design Allman Emu untuk spesifik kenderaan tertentu lah. Yang kedua, premium material. Premium material maknanya dia punya besi, dia punya piston material, dia punya shaft, dia punya valve. Yang ketiga, ALB tested dalam facility dan di luar facility. Maknanya dia test dalam kilang dan dia test dekat reality lah. Maknanya dia dah proven lah. Dan yang paling penting, Allman Emu dia design stages. Dia ada light load, medium load, heavy load dan dia ada coastal load. Coastal load maknanya kenderaan yang bawa 300 kilo, 400 kilo sampai ke 800 kilo. Saya ada soalan boleh? Boleh. So kalau ni katakan saya nak pakai untuk just santai-santai untuk penggunaan harian semua, adakah disarankan? Ya, sangat sesuai. Allman Emu dia performance suspension tapi bukan high performance. Dia memang design untuk daily use, entry level lah. On road boleh, highway boleh dan off road pun boleh. Maknanya dia dual purpose, dia boleh pakai. Dan suspension ni made kat mana? Allman Emu design daripada Australia dan yang paling penting ALB lah. Ada ALB lah. Ada ALB yang produce dia. Okay. And ini pun made kat Australia lah? Dia memang design daripada Australia. Okay. Manufacture kat Australia. Oh, asal dia pun Australia. Australia juga. Sebab Australia ni negara pioneer dalam 4x4. Boleh tak kita mix and match? Macam spring lain ke and then kita pakai dia punya suspension lain ke? Apa pendapat? Soalan yang bagus. Allman Emu dia datang complete set. Dia ada coil spring, dia ada leaf spring, dia ada fitting kit, dia ada front strut absorber, dia ada shock absorber. Kalau kita tengok brand lain, seluruh dunia lah, tak ada set yang datang complete. Dia mungkin manufacturer akan keluarkan absorber saja atau manufacturer keluarkan coil spring saja ataupun leaf spring saja. Tetapi Allman Emu dia keluarkan complete set. Dia ada coil, dia ada absorber, dia ada leaf spring, dia dah synchronize. Okay. Maknanya dia dah sebati lah. Dia dah sebati. Dia buat R&D semua. Jadi setiap model tu dengan part number yang tertentu dia dah compile sekali. Saya masuk balik boleh ke? Macam one model pakai untuk model lain boleh ke? Tak boleh. R&D perfect. Perfect. Perfect.